tajwid berkaitan dengan ifak hakiki. So, boleh keluar kotak masing-masing. Okey, jadi Ustaz Muhammad Khalid bin Majid bin Wakil, yang mana akan mengajar kamu pada hari ini berkaitan dengan buku tajwid ifak hakiki. Jadi sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, sedikitlah Ustaz ini secara pengenalan. Ifak hakiki ni kita tahu ada berapa huruf? Ada berapa? Ada 15 huruf. Ya, 15 huruf tu yang mana kebiasaan ifak hakiki ni ialah kita kena tahu bahawa kita nak kenal ifak hakiki tu, kita kena tahu ya apabila nun mati ataupun nun sakinah mati, nun mati bertemu dengan tanwin, bertemu dengan huruf ifak tadi, 15 huruf tadi, ataupun tanwin, ini baris dua bertemu dengan huruf ifak tadi, ya, yang 15 huruf. Jadi sebagai pengenalan kita, okey, jadi Ustaz ingin menunjukkan sikit ya, kita tonton video ni sebagai ulang kaji kita, okey, untuk pelajaran kita pada hari ini. Okey, boleh ya, tengok. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung perkongsian untuk tajwid yaitu ikhfa hakiki. Maksud ikhfa hakiki nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf. Okey, 15 huruf. Nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa hakiki. Okey, tengok huruf dia. Ta, Jim, Dal, Zal, Zai, Sin, Shin, Son, Don, Bo, Vo, Fa, Kaf, Kaf. Maka cara bacaannya ialah dengan sama-sama dan temu dengan kadar 2 harakat. Okey. Ini ada apa? Cukup 15 tu. Ada 15 huruf? Ada 15. Tasadin daza, dad za, shin sin, za, taza fa qaf kaf. Okey, ada 15 huruf. Okey. So maka cara bacaannya ialah sama-sama dan dengu dengan kadar 2 harakat. Maknanya kita dengukan dia dengan pembuka sedikit rongga mulut. Ya. Okey. Kita teruskan lagi. Seterusnya, Okey. kedudukan huruf ikhfa hakiki dalam rongga mulut kita. Okey, ini rongga mulut. Bahwa ha dan bo. Yang kedua, ta, za, bo. Ini di ujung. Yang ketiga, za, sa, so. Okey. Yang keempat, fa. Yang keempat, ja, sya. Yang keenam, bo. Yang ketujuh, kam. Kau ni lebih pada ni di dalam rongga. Seterusnya, contoh Okey. ayat untuk ikhfa hakiki yang ada di dalam Al-Quran. Contoh pertama untuk huruf kaf. Asyaratun kamilah. Okey. Contoh kedua untuk huruf dal. Kaukabun durri. Okey, boleh sama-sama. Apa? Asyaratun kamilah. Boleh sama-sama. Cuba dengarkan dia, buka sikit mulut. Dan sambil-sambil kita tengok tadi dan kita cuba praktikkan. Okey, boleh sama-sama? Okey. Okey, Ustaz baca dulu. Asyaratun kamilah. Okey, sama-sama boleh? Okey. 1, 2, 3.
dia, ifa hakiki ni, dia punya dengung, dia tak sama dengan idgham. Idgham kita memasukkan kepada huruf. Ya. Baik, kalau idgham, dia waw ni, no. Tapi ifa ni, dia ada 15, tapi kita dengungkan dia tu dengan cara kita apa? Kita masukkan dan cara dia kita dengung saja dengan okey. Ya, dia punya kalau apa? Kalau ini kan mai kita masukkan. Okey. Okey, kita tengok surahnya. Contoh ketiga untuk Ursai Contoh yang keempat untuk huruf Qaf min Alhamdulillah, saya sudah berkongsian untuk hukum tadi ikhfa hakiki. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Pandai tajwid. Okey. Jadi kalau kita tengok tadi, okey. Okey, jadi huruf ifa hakiki ada berapa ni? 15. Okey. So, jadi huruf-huruf ini kita kena ingatlah supaya senang kita nak apa? Okey. Jadi ifa hakiki ni, ya. Jadi bila kita baca Al-Quran, dalam Al-Quran tu dia banyak sangat ifa hakiki ni memang kita selalu jumpa lah. Memang tak nafikan. Ya. Dan tadi beberapa contoh yang telah diberikan tadi memang kita kena tahu dia sebab dengung dia tu, dia kena di tengah-tengah rongga mulut, kena buka sikit. Ya? Ya, mulut kita tak boleh. Kalau dengung kita dia tutup sikit. Kena kalau rongga ni kita buka sikit. Tadi kan kita tengok gambar rajah tadi. Ini tadi mana rongga mulut, buka. Dan bacaan dia secara okey. Yang keenam, Okey. hakiki yang ada di dalam Al-Quran. Contoh pertama, Okey, cuba tengok balik dulu. Tengok baik-baik juga. Contoh kedua, untuk huruf dal. Contoh ketiga untuk huruf zai. Contoh yang keempat untuk huruf Qaf min Alhamdulillah, saya sudah berkongsian untuk hukum tadi ikhfa hakiki semua. Okey, jadi sekarang kita dah tahu bahawa ifa hakiki apabila dia mati ataupun tanwin bertemu. Maksud bertemu ni maksud mesti nun mati ataupun tanwin baris dua di belakang huruf tersebut, bukan di depan. Maksudnya kita faham, dia berada di belakang sebelum huruf ifa hakiki tadi. Okey. Jadi kalau ta nun mati bertemu dengan ta, mesti nun mati duduk di belakang ta. Nun dulu baru ta di hadapan dia. Ya, ataupun tanwin dahulu baru depan dulu nak buat. Baru dia akan jadi ifa hakiki. Tapi kalau selain daripada huruf-huruf yang kita tadi, dia akan jadi hukum yang lain. Kalau dia bertemu dengan huruf selain daripada huruf ni, jadi dia tak jadi ifa hakiki, dia jadi hukum yang lain. Okey. Boleh ingat insya-Allah ada apa? Yang pertama ta, apa? Ta.
bacaan kita seharian di dalam bacaan Al-Quran. Okey, jadi untuk mengukuhkan lagi, boleh kita sama-sama sikit menyanyi, boleh? Ya? Mari. Jadi nak bagi huruf-huruf tu dekat dalam kepala. So, boleh bersama dengan Ustaz ni kita nyanyi sikit? Boleh. Ya, Ustaz nak semua keluarkan suara. Okey. Alright, kita buat kita nyanyi sikit lah, ya, tengah-tengah hari ni, ya. Ada orang ngantuk ke? Boleh ya, insyaAllah? Okey. Okey, boleh? Sama-sama? Okey, sama-sama? Supaya kita apa? Mudah ingat ya. Sebab ni kita selalu kena nyanyi sikit ya. Masa tak hari ke? Boleh? Boleh insya-Allah sama-sama semua Yang lelaki sekali ya. Okey. Boleh sama-sama mula sekali ni? Okey. Okey.
Okey? Begitu. Alright, okey. Ada apa tadi Pak Kiki? Baca aja cara mudah dan sama. Ya, dan kita tengok dulu itu. Alright. So, jadi saya buka surah Fatihah. Kita akan surah Fatihah. Ada sini tak apa surah Fatihah? Okey. Okey, dalam surah Fatihah. Jadi kita tengok. Okey. Okey. Ada pagi kita dalam surah Fatihah. Dah. Yang ada situ. Dah, Ifah lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada? Ar-Rahmanir Rahim. Ada? Maliki Yaumiddin. Ada? Ada? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada? Ada. Ada? Tak ada. Jadi kita pergi surah Baqarah. Ya, surah Baqarah. Ayat yang pertama, ayat yang kedua. Ada? Hudal zalikal kitabu la raiba fihi. Ada Ifah gini tu? Ada? Ya. Okey. Yang ada mana? Okey, yang ada di situ pada kalimah razaqnahum yunfikun. Apa situ? Nun mati berhubung apa? Yunfikun. Sebab apa? Fa adalah apa? Okey, so okey apa? Jadi itu contoh tadi kita dah tengok contoh apa? Bagaimana huruf Ifah Hakiki, kita nak kenal huruf Ifah Hakiki. Kita dah tahu dah 40 huruf. Ya. Jadi sekarang ni kita nak sikit kita buat kuis boleh? Boleh buat kuis? Boleh. Boleh ni? Macam tak semangat dia. Dia sebab tadi sebab kamu dah faham. Kamu dah nampak dah huruf Ifah Hakiki ni ada 15. Maka kita nak uji minat anda dengan kita buat kuis. Kita nak siap belajar akan menjawab kuis tersebut. Tengok ada berapa kuis kita tengok lain, berapa orang yang sempat dengan masa kita, insyaAllah. Jadi dan lepas tu nanti kita akan bawa pitakan lagi balik lah. Okey, boleh? So dah sedia? Okey. Pergi ke acara sebelumnya, insyaAllah. Relax. Okey, semua bangun dulu. Bangun. Bangun dulu. Okey. Kita ikhlas sama orang itu punya. Boleh ni? Kita nak jawab ni. Okey, susun kumpulan Ifah Hakiki. Boleh ya? Jadi saya nak okey, kita akan tengok apa yang patut buat. Ada beberapa soalan. Ada grup dia. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okey, kita duduk. Okey, duduk. Saja dia sendiri. Ya, agak pada jawab ini. Ya, mana okey, kita tutup tak masa tutup dulu. Buku buku teks masa tutup. Okey. Okey, untuk yang pertama. Siapa? Kita minta kita ni ada okey boleh. Okey, minta sana dulu. Siapa nak okey? Seorang dulu. Dia ada situ. Okey, dia ada situ 1, 2, 3, 4. Ya, 4 grup. Jadi kita nak yang siapa dulu nak okey? Kumpulan lagi. Ifah kalau dia nak susun ni. Mana sekali tengok dalam nilai yang lebih clear. So dia beri situ, dia suruh apa? Dia suruh kita ambil ini.
mengikut grup yang mana tanwin bertemu dengan C ataupun nun mati bertemu dengan C di dalam ayat yang diberi. Cuma kamu kita tengok ayat yang diberi itu adakah sepadan dengan petak ataupun grup yang disediakan. So kamu kena ambil, kamu kena tarik, isi. Boleh? Okey, siapa nak ni? Bagi lelaki lah lagi soal dulu. Tak apa, main. Okay, nak sama lagi ke tak apa? Kita beli tu. Kita boleh dia tu. Okey, soal. Okey, tak apa, main sini. Okey, soal. Okey, jom. Okey. Okey, apa ni? Sekarang boleh pergi di sini. Dia tak ni, dia bukan kamera. Okey, awak. Ni, pergi sini. Pergi sini kan. Kali dia ni, nak buat mana? Dia buat kanan. Baik dia ni, biasa kan? Biasa komputer lah, baik tu. Okey. Dia kalau ustaz dia tak malu je. Boleh? Alright. Yang seterusnya. Okey. Yang isi yang bagian grup yang kedua. Cepat, boleh. Banyak ni. Banyak lagi ni, cepat. Ambil, itu okey. Masuk ke grup kedua ni. Tengok dulu apa. Dia nak buka apa situ. Dulu apa. Pilih. Aktif, cari dia. Boleh, dah isi pula. Dia tak tahu lah. Pilih lah. Pilih ni. Satu. Ni sini. Pilih. Okey. Pilih ni. Pilih. Ni. Nak tanya ustaz kan? Kita tanya ustaz ni. Yang ni. Pilih sini. Lepas ni dari. Yang belum kanan dari. Okey, boleh. Yang ni pula kisah ni sikit. Okey. Ustaz tak mahu. Begini ni kiri tes tu. Okey, dari. Bawa tu. Duduk sini lah. Dia hantar Pak Ulang tu. Yang kesi yang kita tengok dulu ni. Yang kedua ni. Apa? Dia nak apa? Urut sing kan? Kita cari tak? Okey, ada kita salam dua. Okey, fikir ya. Okey, cepat. Seterusnya sini. Okey. Biasa pakai tag di promo ya. Ni kita sana sikit. Yang di tangan ni sini sikit. Okey ke? Okey. Ni sini sikit. Yes. Itu. Tak betul ke tak? Okey, so yang lelaki semua. Cepat, grup pertama isi. Cepat. Masa. Cepat tak? Man. Jangan takut. Tak ada apa pun. Kadang-kadang terus satu je. Jangan risau. Ni tengok contoh Nabi Muhammad itu. Itu Nabi mana? Nabi itu ni. Okey, Nabi ini klik kaki mana? Okey, pilih sini. Yang kanan ni. Yang ini. Okey, kalau tak ikut tak payah sebelah kaki. Nombor satu. Kita tengok nombor satu ni apa tu? Kan? C bertemu dengan nun mati bertemu dengan huruf C. Okey, jangan macam kepala fikir itu berat kepala tanya lah. Okey. Jangan risau. Siapa galah kan kita reda je. Banyak lagi benda-benda yang perlu kita guna. Okey, seterusnya. Next. Janganlah takut. Okey. Cepat. Lagi bagus. Nanti kan. Boleh. Klik duduk ni. Klik tu. Okey, tarik. Duduk. Alright. Tak letak lepas. Dia biasa dah ikut satu je dah. Dari tangan je.
okey. Jalan terus. Okey. Okey. Isi dia. Itu isi kemudian yang tahu kan. Masa-masa dia tahu betul salah dia jawab tadi. Itu boleh je. Ya. Okey, next. Cepat. Ada apa dia buat tu? Ada dua. Okey, cepat. Masing-masing kan tahu lah yang mana isi dia. Ikut punya tahu kan? Semua lagi. Maksudnya, kamu tengok yang mana yang sesuai dengan laptop yang ini isi. Okey, dia dua lagi kan? Masa jalan. Tak apa. Kenapa? Dia dah betul yang kena. Ditendang lagi punya. Alright. Okey, dia last lagi. Satu lagi. Cepat. Satu lagi. Okey, klik ni. Yang ini A, B sini dulu, B, E, O pada mana di sini. Okey. Kita klik. Okey, mana kanan tadi. Kita klik ke ni. Ni jawab ni. Okey. Tadi. Tadi pada di sini. Itulah di sini. Itulah. Okey dah. Okey tu. Blogi. Alright. Yang sekian lagi nak jawab masing-masing ni? Ya. Okey, masing-masing tahu jawapan masing-masing tahu. Okey, sudah sila kita hantar jawapan boleh? Okey, 1, 2, 3. Betul semua? Terima kasih. Mana jadi apa yang kita sampaikan tadi, mana nampak lah kamu cerita, benda tu dah boleh. Yang saya harapkan kamu boleh praktikkan dalam bacaan Al-Quran. Sebab apa? Tajwid, walau belajar dia fardu kifayah, tapi kita mengamalkan dia dalam bacaan dia adalah fardu ain. Kita kena baca dengan betul. Okey? Alright. Okey. Maka 10 per 10 tapi 9 minit 50 Allah. Dia masih 3 minit tadi. Tapi oleh kerana berat tadi tak mahu berat tu. Okey. Boleh insya-Allah. Okey, jadi untuk sebagai pembukuan. Okey, jadi sebagai pembukuan lagi. Suka di sini dia ya. Okey. Okey, jadi untuk akhir pembelajaran kita pada hari ini. Saya nak ceritakan sedikit kepada perempuan yang ada di sini bahawa kampung ini masih menggunakan air hujan sebagai sumber.
Jadi sejauh ni jadi saya nak kamu sebagai akhirnya saya nak kamu tadi kamu tengok je, jadi saya nak kamu tulis sikit boleh? Tulis sikit. Okey, tulis sikit dalam sebagai nilai ya. Okey. Jadi itu Ustaz video sikit kan saya dah padam. Dekat padam saya dah tutup. Saya dah tengok betul ke dah boleh huruf ifah gigi tu. Okey, tolong. Ya, okey. Saya nak tengok betul tak kamu ya, tolong tuliskan huruf-huruf ifah gigi dan juga syarat ataupun tanda bacaan bagi ifah gigi. Okey, boleh ada dah tu, boleh tak? Okey, boleh keluar pen. Okey, tu ada dulu. Okey, keluar pen. Dan kitab buku kertas semua tutup kan? Alright. Okey, jadi okeylah ya, saya tutup kan? Okey, saya nak kamu tulis 15 huruf ifah gigi. Jadi okey jadi Ustaz. Tutup dulu. Okey. Boleh? Okey, boleh. Okey, tulis huruf ifah hakiki. Okey? Okey, tulis. Okey. Dia ada 15 tadi ya. 15. Saya nak pastikan cukup 15 huruf. Okey. Okey, kita beri masa 3 minit. 3 minit je ya. Jangan lama. Okey, dah siap? Alah, tulis itu 15 huruf je. Bukan susah pun, tulis je. Okey. Okey, ada masa lagi 2 minit. Okey. Okey, ada 2 minit lagi. Okey. Ada seminit lagi. Dah siap tak? Oh, bagus. Pelakon sana bagus, siap dah. Ya, okey. Kalau dah siap, boleh ni kumpulkan. Ataupun nanti tu. Nanti tu. Belum jangan kumpul lagi. Sebab lepas ni saya nak buka. Saya nak kamu tukar dengan kawan. Change. Tukar dengan kawan sebelah. Dah siap tulis, tukar dengan kawan sebelah. Biar kawan tu sebelah terus semua. Okey, tolong cek. Tukar dengan kawan sebelah. Okey. Boleh, dah siap? Alright, kita nak buka ni. Alright. Okey, yang pertama huruf ta. Ada memisi, ada kawan? Okey, tanda right, ada right. Ada huruf ta? Ada. Okey, yang kedua huruf sa. Ada. 3 huruf jim. Ada. Dal. Zal. Ada. Wa. Sad. Shin. Sin. Zal. Po. Zo. Fa. Qaf. Ka. Ada? Okey, kalau ada sebut tu right. Yang tak ada right pada huruf tadi, mantap. Okey, ada sini yang ni, yang kawan jawab salah. Ada tak? Oh, semua betul. Oh, bagus. Okey, tahniah. Tepuk tangan sikit pada DC.
ikut kumpulan kalau tahun depan sebagai ni. Ya. Okey. Okey, jadi terima kasih. Ya. Dan semoga pembelajaran kita ini kita kena ingat sungguh-sungguh kerana dia kita akan amalkan sepanjang hidup kita sampai bila-bila pun. Ya, kita baca Quran itulah dia. Huruf-huruf ifak kiki dia takkan berubah. Dia takkan jadi tahun depan mesti jadi huruf lain tau. Jadi itu dah tadi dimula huruf untuk huruf ifak kiki. Okey kan? Dah. Okey yang depan. Tak. Okey dah apa? Letak ke depan. Okey. Baik wire. Okey. Alright, terima kasih. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi saya rasa cukup dulu, tamat dulu di sini, ya. Dan dari apa yang kita dah sembang tadi pada kamu semua, okey boleh apa? Masukkan, boleh ingat, okey bagus. Dan jadi untuk akhir katanya kita sampai di sini dulu dan kita akan bertemu lagi pada masa yang akan datang. Jadi semoga kita akan diberi kesihatan lagi dan terus kita akan belajar. Ya. Jadi wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.